Jadi seterusnya adalah yang ini cukup menarik. Kerana melihatkan 10.09 saat itu rekod yang dipegangnya. Jadi kembali ke Malaysia untuk mendapatkan kejuaraan sudah pasti. Dan terus saja dimulakan, perhatikan pick up yang cukup laju. Azim terus meninggalkan mereka yang lain sambil cuba dikejar oleh Haziq Akhir. Dan Azim Fahmi terus di kedudukan yang pertama dan Haziq Akhir berada di kedudukan yang kedua dalam saringan yang pertama. 10. Baik, kita ada result untuk saringan yang pertama. Azim Fahmi 10.52 saat sambil cabaran mereka. 8 lagi yang mengejar 2 tempat ke final. Dan here we go. Terus perhatikan kepada beliau yang berada di lorong yang kelima. Amin Zahril cukup pantas, sambil itu adanya Umairah juga. Dan kedua-dua mereka adalah favourite tersebut walaupun cuba diapit ataupun cuba untuk dikejar di tengah di saringan yang kedua kerana di 20 meter yang terakhir itu banyak dramanya. Wow, Armin Zahril dan juga Umairah sebenarnya melakukan. Jadi saringan yang ketiga yang ini cukup menarik apabila ada perhatikan pada lorong 3, lorong 4 itu Jonathan Nyepa dan juga Danish Iftika. Dalam keadaan hujan yang sudah mula untuk turun. Dan terus saja dimulakan. Perhatikan tumpuan utama sudah pastinya pada lorong 3 dan lorong 4. Danish Iftika memecut melepasi Jonathan Nyepa. Oh, tetapi Jonathan Nyepa dalam 50 meter yang terakhir berjaya untuk di penghujungnya kita menyaksikan Jonathan Nyepa walaupun pada asalnya Danish Iftika yang berada di hadapan, tetapi dia menggunakan pengalaman sebaiknya burst